Hello guys, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, hari ni saya ada sikit masa. Saya nak tunjuk dekat you guys macam mana cara saya edit video untuk video short. Okey, pertama sekali kita kenalah masuk dalam galeri. Okey, ini phone dan galeri biasa saja. Okey. Okey. Okey, tengok dekat bawah ni kita ada foto. Kita ada album dan kita ada bahagian dekat create. So, saya pergi dekat bahagian atas ni. Ada 4 kan. New videos, create story, create collage dengan cut. So, saya pergi dekat bahagian cut. Okey, dekat sini kita boleh tambahlah apa-apa video. Okey. Contohnya saya tambah video ni 1. So, dia boleh select daripada 1 ke 50 item. Okey, contohnya 1. So, kita tekan create. Tapi saya tak nak edit video ni. Okey, tak nak edit video ni. So, saya back dulu semula. Itu contoh ya tadi. Sebab saya dah ada satu video draft dekat sini yang saya dah tambahkan. So, kita klik. Okey, ni video yang draft saya tambah tu. Okey, kat sini saya tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, saya ada 9 video. Bukan 9 video sebenarnya. Lebih kurang dalam 3 video je. Tapi saya dah cut dia. Contoh saya cut dia macam ni. Okay, saya tarik. Dekat bawah ni ada cut. So, kita dah cut satu. Dia ada trim juga. Nak trim. Kita nak drag ke. Nak drag. Nak panjangkan ke. Nak tarik ke. Boleh. So, kita just tekan next. Kalau kita nak tarik lagi. Ataupun kita just back sahaja. Okey, macam tu contohnya. Lagi kita boleh. Yang kat bawah ni. Kita boleh tolak ke kiri. Untuk kita tambah adjust. Tambah filter. Boleh. Tapi biasanya saya tak suka tambah filter. Dan kita boleh volume down kan video kita. Sama ada kita nak dia kuat ataupun perlahan. Okay. Dan yang bestnya kat sini dia boleh apply to all untuk volume down kan video. Okay, kalau dekat software apps editing lain kita kena buat, ada yang buat satu-satu dan ada yang dia kena ambil pro version. Pro version tu dia kena berbayar untuk editing turn down kan volume. Okay. So, dekat bahagian bawah ni layer pertama, ni layer kedua. Okay, layer kedua ni most important things yang kat sini bahagian frame. Okay, bahagian frame ni kita nak letak kat mana. Sama ada video ni kita nak letak video panjang, kita kena ambil setting 16.9. Kalau kita nak letak video ni dekat bahagian video short, kita kena tekan ni format 9.16. Okay. So, video kita akan jadi macam ni. Dia berdiri. Satu lagi. Short dia ada 2 format tau. 9.16 dengan 3.4. Okay. 3.4. Macam ni. Okay. Pun boleh sebenarnya. So, saya pilih yang ni. Kemudian the video, satu format. Okay, music ni kita boleh tambah music yang mana kita suka. Biasanya saya akan pilih dalam vlog ni lah, untuk vlog. Tapi kena pastikan jugalah ada video, ada lagu yang kat sini, ada yang kena copyright tau. Dan kita mungkin boleh tukarlah lagu tu dekat bahagian setting. Kat dalam YouTube Studio. Okay. Okey, lagi kita boleh tambah teks kalau kita nak. Okay, dekat bahagian layer kedua ada teks dekat bawah ni. Okey, kita tambah teks apa yang kita nak. Contohnya activity.
sebelum aktiviti hujung minggu. Okey, aktiviti hujung minggu. Okey. Kita boleh tukar font juga kalau kita nak. Tekan je font. Boleh tukar style dia. Kita nak tambah stroke ke? Macam tu. Ni dipanggil stroke. Okey. Shadow. Stylized text pun ada kalau kita nak pilih. Tapi biasanya saya tak pilih yang ni. Saya tak suka. Okey, yang saya suka tu tak ada kat sini. Okey, tak ada kat sini. Tapi tak apalah. Saya just letak je kat bawah ni. Ataupun atas ni pun boleh. Okey. Bila dah ready, kita check semula. Okey, dan kita dah boleh tekan export ya. Kita dah boleh tekan export. Sesimpel itu je. Hanya gunakan kita punya kamera dan galeri sahaja. Tapi mungkin features dalam phone you guys tak samalah dengan features dalam phone yang saya guna ni. Saya guna dua telefon. Satu Honor X7 dengan Honor X9C. Yang saya guna sekarang adalah telefon Honor X7. Okey, kita kena tunggu dia punya exporting sehingga 100%. Okay guys, save to video editor album and clip draft. Okay, bila dia save, dia akan masuk ke dalam bahagian album. Okay, kita keluar dulu semula. Kita back dulu semula daripada sini. Kita pergi dekat bahagian album. Kita check video ni. Okay, dia akan masuk dekat all photo ataupun video. Okay, dekat bahagian atas ni, belah kiri. Dia dah ada masuk 1.30 saat ni. 1 minit 30 saat. Video ni dah masuk. Dan kemudiannya kita boleh export video ni ke dalam kita punya channel. So kita tekan share lah. Kita tekan share. Dekat YouTube. Kita tekan seterusnya. Dekat bahagian sini kita boleh juga tambahkan teks kalau kita nak. Guys, kita sambung sikit lagi. Dekat bahagian atas ni ada tambahkan bunyi. Kalau you guys nak tambahkan bunyi, nak tukar lagu lah. Nak tukar lagu. Okey, contohnya nak tukar lagu ni ke? Okey, kita boleh tukar lagu. Lagu mana yang kita nak. Ataupun tengah viral untuk mencepatkan lagi naik view dan subscribers kita. Okey. Dekat bahagian tepi ni, kita boleh tekan untuk alih suara. Penapis ni.
Okay, saya tak suka. Tapi kalau nak nampak lebih terang, better use lah. Okay. Teks boleh tambahkan teks kalau you guys nak. Okay. Muzik ni dan juga saya rasa tak perlu. So kita boleh tambahkan judul dan tajuk dia. Aktiviti hujung minggu. Okay. Dan keterlihatan ni kita boleh tambah kat umum ataupun jadual. Jadual ni ada contohnya esok hari Khamis pukul esok hari apa? Hari ni lah Rabu. Hari ni Rabu, okey. Kita boleh letak pukul 9 malam. Okey. Kemudian kita back dulu. Okey, kat sini dah ada 7 Januari 2026, 9 malam. Lokasi kita boleh tambah if you guys nak. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, video berkaitan ni kalau nak tambah benarkan ada semula audio, video dan audio. Dan okey, dah ready kita muat naik video shot kita. Okey, muat naik video shot ni kita tak perlu tunggu pun sebenarnya. Dia akan loading, upload. Kemudian dia akan keluar lah. Keluar notifikasi. Dia akan keluarkan notifikasi dekat you guys punya subscribers untuk pemberitahuan yang you ada muat naik video baru berdasarkan tajuk yang you guys letak. Okay. Okay, itu saja dari saya hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye.